Okay, Assalamualaikum guys. Lama tak bersua dan selamat tahun baru lah, sudah masuk 2026. So kali ni Azam lama bawa ke tahun ni, kira Azam baru lah. Okay. So yang kali ni ada dengan saya ni ada satu kotak daripada Japan, masih Japan lagi, tapi barang dia bercampur. Salah satunya barang hobi yang saya collect, cuma jarang-jarang saya tunjukkan. Kali ni saya tunjukkan. Ni kotak ni, dia ada dua kotak. Kotak kecil, tapi ini kita buka lain kali. Ni kotak ni tak adalah besar mana, dalam 20 kilo. Jom tengok apa ada. Okay geng. So ni kita tunjuk semua barang lah. Barang pertama ni Nintendo New 3DS game apa ni, Fire Emblem tak silap saya. Dia kira macam apa ni, limited edition punya version tu. Dia dalam kotak macam ni, tapi ni semua Japan punya. Tak pasti ada subtitle bahasa Inggeris ke tidak. Ini besar. Okay. Yang ni sebenarnya controller lama, macam joystick lah. Macam ni. Macam ni. Tapi ni limited edition untuk PS2 tak silap. Soul apa ni, dah lupa dah. Nombor 3 tak ingat. Ni pun game juga ni. Ni game PS4, Little Witch Academia. Ni game lah, game untuk PS4 punya. Sama juga special edition. Rasanya tak main kot, just collect. Okay, ini barang bundle. Ni barang bundle. Dikit baik. Barang vintage. Warna pun cantik Okay geng. Brand di Descente. Cantik kot ejaan dia. Ni jaket sukan lah. Tag gantung kira barang rare juga. Beli dia pun boleh tahan, tapi sebab tengok dia punya condition dia macam baru, tapi barang lama, kira item new tapi old stock. Dead stock lah kiranya. Dah tak ada production. Boleh tahan kan. Tapi ni saya mungkin tak pakai, cuma buat frame kot. Siapa nak beli, harga marhain 2K jalan lah. Sekejap, tengok dalam. Dalam macam ni, biasa dia ada tag dia. Okay, dia ada tag dia. Size L. Dewasa L lah ni, made in Japan. Okay geng, 2K, siapa nak? Okay, last item. Berat. Okay, nampak kan? Kau khabar semua bahasa Jepun barang daripada Jepun. Barang pelik-pelik je kita beli. Okay, barang ni daripada syarikat Nintendo lah. Masih sama, barang lama, sebab saya memang collect barang lama. Okay geng, so ni adalah mesin jahit. Gila tak gila kan, daripada Jepun ni. Sebab kat Malaysia saya tak berjaya cari, so terpaksalah kita menyelam online di Jepun. Ni adalah mesin jahit Nintendo. Khas dia JN 100 Game Boy. So maksudnya dia mana yang tahu zaman daripada tahun 90-an
Nintendo ada keluarkan Game Boy. Kita ada satu game tape dia, cocok dekat mesin ni. Lepas tu kita boleh jahit ikut apa yang dah di setting dalam Game Boy tersebut. Ni rare ni. Cumanya yang loose punya lah saya berjaya beli. Kalau nak cari yang berkotak punya satu set, susah nak dapat. Okey. Berat gila, tak tahu kenapa berat nak mampus. Ni ada dia punya equipment dia. Sekejap. Ni tak tahulah ni apa benda kan. Mesin jahit punya benda, saya tak pasti apa. Rasanya masih function lagi, cuma itulah. Nantilah kita try test sebab nak cari dia punya game sekali. Dia punya game tape tu, nantilah kita cuba cari. Ni dia punya label Jaguar JN100V. Saya ada banyak version. Ada yang model 2000, tapi tu semua memang jarang-jarang jumpa lah. Ok, so dia punya connection cable dia kat belakang. Yang kecil ni dekat plug, tapi kita kena apa ni, pakai converter ni saja pun. Yang ni untuk cocok ke Game Boy, kabel dia. Kabel dia cocok ke Game Boy. Saya tak nak keluarkan, biarkan dulu. Cun, tu je lah. Permulaan 2026 yang penuh. Tak adalah penuh, ada sedikit cabaran lah. Nak cari barang susah. Ok, rasa permulaan yang baik. Dan nanti pastikan jangan lupa follow, subscribe dan segala-galanya. Kita akan buka second box. Tapi box yang kedua yang kecil ni pun barang not bad, tapi harga boleh tahan tu. Barang-barang koleksi. Ok geng, jumpa lagi.